Betul ke malam Lailatul Qadar jatuh pada 27 Ramadan? Jawabnya tidak betul kalau kata 27 Ramadan saja Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku pada malam Ramadan. Sama ada 1 sampai 30 Ramadan. Cuma pada malam 10 yang akhir itu lebih kerap. Dan lebih lagi jika pada malam yang ganjil. Itu bukan sebenarnya sebagai nak tayin, nak menetapkan tarikh, tetapi maknanya untuk memudahkan kita. Sebab tu Nabi SAW bila 20 dah Ramadan, banyak duduk di masjid dan kurang tidur. Nah, jadi kalau kita setiap malam kita buat mengharapkan dapat Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan dapat. Dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama Mesir, dia kata kalau kita amalkan setiap malam solat maghrib, kemudian kita solat rawatib, kemudian kita solat isyak, lepas tu kita solat tarawih, lepas tu kita solat witir, insya-Allah setiap malam kalau kita buat lagu tu, kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Sama ada dapat tepat pada ketika Lailatul Qadar atau keberkatannya. Dapat keberkatan tu tak apa. Maknanya biarlah setiap malam Ramadan kita jangan meninggalkan ibadah yang fardu dan yang sunat. Sama ada kita buat di tengah malam atau awal.